wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berbahagia, tetamu yang diraikan iaitu Profesor Madya Dr. Haji Zainal Abidin Akasah daripada Universiti Tun Husin, Malaysia. Pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam serta pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam yang dikasihi sekalian. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis dapat berkat. Majlis terusnya mempersilakan Muhammad Zarfan bin Muhammad Suri untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya pada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Sattar, ya Alim, kami juga memohon perlindungan dari-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Akasah, penceramah jemputan kita daripada Universiti Husin On, Malaysia. Yang berbahagia Yang berbahagia Dr. Azwin binti Ramli. Yang dihormati pensyarah-pensyarah daripada Jabatan Kejuruteraan Awam dan yang diraihkan pelajar-pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan Awam dan Ijazah Teknologi Kejuruteraan Awam. Sebelum kita menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini, marilah kita mengetahui serba sedikit latar belakang beliau. Profesor Profesor berlatar belakangkan pendidikan PhD Architecture Universiti Teknologi Malaysia, In Building Technology University Science Malaysia Interior, Design Certificate College of Decoa RMIT Melbourne, Australia, B Technical and Education in Civil Engineering University Teknologi Malaysia, Diploma in Architecture University Teknologi Malaysia and Civil Engineering Certificate in Architecture Ungku Umar Politeknik. Dan beliau beliau memegang jawatan sebagai Head of Civil Engineering Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering in Universiti Tun Husin On, Malaysia, Johor, Darul Takzim. Para hadirin yang dihormati, majlis seterusnya mempersilakan yang amat berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Zainal Abidin Akasah daripada Universiti Husin On untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Terima kasih. Saya rasa formal sangat. Dr. Azmi. Okey. Terima kasih pengurusi majlis dan juga pada semua yang hadir pada hari ini. Sebenarnya saya datang ni rasa nostalgia sebab saya berada di dalam dewan yang sama ini pada tahun 1979. Jadi di mana anda berada di masa itu? Masih di alam maya,
Jadi saya ambil 10 minit untuk nak cerita sikit lah, just to share saya punya pengalaman bahawa saya juga adalah seperti anda semua. Jadi makna saya berasal daripada Politeknik juga, dan Politeknik Nkrumah ini adalah merupakan kenangan yang amat dalam lah dalam hati saya. Sebab selepas MCE pada tahun 1978, kemudian 79 saya masuk di Politeknik ini di dalam kursus sijil seni bina. Jadi masa itu di dalam kejuruteraan awam seni bina. Kemudian kita ada demonstrasi pada tahun 82. Kalau ingat masa itu di UM pun ada demonstrasi juga. Yang sekarang masa itu dia tahun 3, saya tahun pertama. Sekarang dia dah tak ada sebab dalam jail Jadi masa Anwar Ibrahim tu dalam UM tu, kita di sini Politeknik. Kita masa itu ada isu mengenai, bukan nak suruh all demonstrasi mengenai pendidikan juga, di mana masa itu saya batch yang ke-5 masa masuk Politeknik ini. Walau bagaimanapun masa itu pensyarah dia terdiri daripada negara Amerika, daripada, saya ingat lagi, Mr. Ron Colbert, Mr. Brown, daripada Korea, daripada Jepun. Sebab masa itu kita kekurangan pensyarah-pensyarah di Politeknik. Jadi hasil daripada didikan daripada Politeknik itu, kemudian saya melanjutkan pelajaran. Sebab selepas demonstrasi itu, daripada 70 orang, setengah dibuang, kemudian disuruh ambil peperiksaan dalam masa tak ada preparation pun. Jadi makna kita dah tak masuk kelas tu dalam masa 3 bulan, cuti 3 bulan. Seterusnya ambil exam, benda yang kita tidak ambil, tak belajar pun dalam kelas. Jadi siapa yang fail terus, walaupun kelas subjek itu tidak diajar. Jadi daripada setengah 35 tu tinggal setengah lagi fail. Bila fail, yang tinggal ada 15 orang dibagi beasiswa untuk melanjutkan pengajian ke UTM, Diploma Seni Bina. Dan kawan-kawan yang lain ada yang mechanical dan civil, termasuklah yang sekarang ni macam Cik Zubi, ramai lagi yang kawan-kawan saya yang sekarang ini sebahagian dah jadi pengarah Politeknik dan sebagainya. Habis daripada Diploma Seni Bina itu, sebab dia dibagi beasiswa Kementerian Pendidikan, jadi saya mengajar semula di Politeknik ini, sehinggalah diberi peluang semula untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat degree. Okay. Habis degree itu buat masters di USM, dan pada tahun 1996 saya sambung belajar di UK. Masa itu recession yang kedua, 1998. Last kali saya berada di Politeknik ini adalah pada tahun 1995. Jadi 1996, 1997 tu saya dah berada di UK. Kemudian recession 98. Semua yang macam yang sekarang ini, masa itu kalau semester pertama yang pergi ke luar negara, dia akan panggil semua, sebab kerajaan dah tak ada duit lah. Situasi yang sama yang sekarang ini. Jadi bermakna masa itu kebetulan saya mendapat beasiswa British Council, tetapi beasiswa tersebut masa recession company kata you boleh study tapi kena bayar sendiri. Jadi saya balik. Jadi dah buat PhD di situ, saya balik semula ke kementerian. Kemudian lepas itu saya sambung semula di UTM atas dasar keperluan pensyarah. Jadi bermakna saya cerita di sini ni, Politeknik adalah merupakan institusi pendidikan yang you jangan rasa bahawa kalau nak banding dengan UTM kan, dengan USM ataupun research institusi yang lain, kita ke belakang tak ada. Sebab saya nak bagi sedikit, mana dah tahu
ada di antara you all ni yang akan menjadi pensyarah, contoh dia. Selepas ini mungkin akan ada yang akan sambung ke peringkat masters dan sebagainya, masters dan PhD. Jadi kalau Dr. Azwin ini adalah pelajar PhD yang saya supervise yang keempat yang lulus. Jadi pada masa sebelum ini lah. Jadi saya ucap terima kasih juga lah pada Dr. Azwin kena panggil saya semula ke Politeknik ini untuk nak share experience yang saya alami lah selama ini. Sebenarnya you all ni beruntung ni dengan Dr. Azwin ni. Saya nak cerita sikit dia punya ni. Bagaimana hebatnya dia ni. Dia masuk ke UTHM itu sebab kita dibagi 3 tahun untuk PhD. Okay, masa dia register, dia mengandung 1 baby. Lepas tu, before 3 years, she managed to finish dia punya PhD, dapat lagi seorang baby. You hebatnya, kalau nak bandingkan dengan dia punya perseverance. Jadi benda-benda yang macam ini, kalau boleh kita cuba masukkan dalam kita punya jasad ni, bukan perasaan lagi lah, jasad dah, ruh kita ni, supaya benda yang kita buat ini adalah merupakan perkara-perkara yang boleh kita buat sebenarnya, tetapi perlu ada perseverance. Jadi kalau ada yang berminat untuk nak jadi pensyarah dan sebagainya, nanti kalau nak sambung belajar, kalau nak masuk ke UTHM, boleh cari saya. Okay, alright. Saya tanya dengan Dr. Azwin apa benda yang saya nak buat ni masa saya communicate lah. Jadi roughly kalau you tengok saya punya CV tu, saya background architectural engineering basically. Jadi kalau dalam architectural engineering sini termasuk teknologinya, termasuk desainnya, termasuk structure-nya, termasuk benda-benda yang related dengan engineering ataupun architectural engineering technology. Jadi saya di UTHM itu dilantik sekarang ini sebagai Ketua Panel Teknologi. Jadi saya tahu apa benda yang you all buat sekarang ni. Dan you all tahu tak hala tuju you ke mana? Kita kena tahu tau, baru kita boleh achieve. Sebab kalau kita tak ada hala tuju mengenai you punya life sekarang ni, you kena plan. Jadi sama dengan sustainable ataupun whatever yang kita kata mengenai situasi sekarang lah. Sebab everybody, kalau kita keluar ni, sama ada you diploma jadi akan sebagai jurutera, penolong jurutera, ataupun kalau you graduate sebagai you punya degree, you akan jadi jurutera teknologi. Kita dah ada sekarang ni Board of Technologies dan sebagainya. You akan dapat juga IR tersebut dengan prosedur-prosedur yang tertentu. Dan kalau misal kata you keluar bekerja, sama ada sebagai penolong jurutera, penolong arkitek, ataupun sebagai jurutera, orang sekarang di luar bercerita mengenai sustainable, dia cerita mengenai green dan sebagainya. You all tahu ke dia apa benda-benda itu semua? Saya rasa benda tu mesti dah belajar di dalam subjek-subjek yang berkaitan dengan sustainable ataupun green buildings dan teknologi dan sebagainya. Jadi daripada pengalaman saya, sebab tidak ramai yang mahir di dalam heritage building sini. Sebab daripada perbincangan, bukan sahaja di Malaysia ini, termasuk juga di dunia, bila saya berhubung dengan expert-expert yang di luar daripada negara Malaysia ini, bila dijemput tu kita berbincang dan sebagainya, amat sedih lah. Sebab ramai di antara jurutera ataupun penolong jurutera yang keluar bekerja tidak ada feeling tu, roh jasad tu on the heritage building. Sebab bangunan lama ni kalau kita tak maintain ataupun kita tak sama dengan politeknik ini. Politeknik ini dah sampai 100 tahun. Sekarang dah berapa puluh tahun. 45 tahun. Jadi maknanya once dia reach saja kepada 50, kita dah kena mula buat
what are the teknik yang kita perlu buat supaya nak maintain bangunan yang lama ini. Okey. Jadi saya tadi cerita mengenai sustainable towards sustainable development lah. Di dalam proses ataupun macam mana kita nak senggara bangunan warisan ini, bangunan lama ini, supaya kita boleh sustain dia punya development. Sebab kalau kita tengok dalam saya punya slides tu, saya punya presentation ni saya guna, kalau mungkin you punya presentation pun boleh buat juga Micromedia Flash dalam e-book. Kita boleh guna benda ini. Contohnya kalau macam sekarang orang cerita pasal sustainable dalam assessment dalam ekonomi, dalam makanan, social, well-being, banyak benda lah yang kita cerita mengenai air. Semua orang sustainable. Dalam building, dalam whatever materials yang kita guna pada masa sekarang. Jadi bagi bangunan warisan ini, macam yang saya kata tadi, kita perlu ada feeling terhadap macam mana kita nak jaga supaya bangunan lama ini boleh sustain sehingga beberapa tahun yang akan datang ke depan, supaya anak-anak kita boleh tengok, supaya anak cucu kita boleh lagi rasa mengenai bangunan tersebut. Jadi benda ini adalah di antara teknik-teknik yang kalau saya terangkan di sini, macam mana proses yang diambil kira oleh UNESCO supaya bangunan itu diterima pakai sebagai bangunan warisan untuk sustainable development. Jadi bila kita kata sustainable ni, maksudnya kita boleh maintain lah, kita boleh jadikan dia seperti mana yang kita ada sekarang. Okey, kalau kita tengok, bagi saya ambil ini sebagai di Melaka ni, sebab banyak di antara bangunan-bangunan di Melaka ni yang perlu kita lihat, dan saya akan cuba terangkan di sini. Ini proses-proses yang kita perlu ambil. Proses yang sama ni juga you boleh buat di dalam mana-mana sustainable punya area. Jadi bermakna kalau misalnya kata lepas ini dibagi tugasan, saya rasa Dr. Azwin akan bagi tugasan mengenai bangunan heritage ini. Mungkin you kena look into Politeknik di sini ke, ataupun di luar daripada Ipoh ini ke, ataupun di dalam Perak, to consider macam mana kita nak jadikan dia sebagai sustainable buildings dalam heritage. Okey, kalau dalam di Melaka, saya nak bagi cerita sebagai general dahulu lah. Kalau kenapa saya nak cerita pasal Melaka ni, sebab kita ada dua tempat. Satu dekat Melaka, satu lagi dekat mana? Dekat Georgetown, Melaka. Jadi ada dua tempat ni sekarang yang telah diterima pakai oleh UNESCO sebagai bangunan warisan dunia. Isunya, sebab bila you keluar nanti, bila you bekerja, you akan hadapi banyak sangat dia punya halangan. Jadi contoh dia, kalau kita tengok dekat Melaka ni, kita isu dia yang pertama, bila kita sama-sama, masa kita sama-sama membangunkan tim bagi diterima pakai Melaka ni dengan juga Georgetown, yang pertama sekali, bangunan itu owner dia tak ada lagi dah kat situ. Ramai yang dah migrate. Siapa yang daripada Melaka sini? Cuba angkat tangan. Jadi bermakna, cuba cek balik semula. Ramai owner bangunan yang dah migrate. Jadi bila bila berlaku macam ini, kita nampak bangunan tu tak ada tuan dia. Jadi masalah. Jadi kita dapati bahawa kita telah buatkan beberapa proses, issues dan challenges ini. Pertama sekali, bila berlaku illegal renovation, berlakunya penyelenggaraan yang tak sepatutnya dibuat. Anak-anak cicit dia, apa yang berlaku, dia dah migrate, dah tak tahu dah tok nenek dia kat mana. Lepas tu ada nama cicit dia. Cicit dia ni pergi jual dekat Singaporean. Ada yang Singaporean beli, yang kaya-kaya tersebut di Melaka. Lepas tu dia buat renovation di sini.
dalam syarat UNESCO untuk nak terima pakai, dia ada area dia. Nanti saya cerita dia punya area dia tu. Dia dibagi kepada zon-zon. Di dalam zon itu kita kena maintain bangunan itu supaya tidak boleh diubah. Jadi yang cicit ni dia dah jual dekat Singaporean datang, lepas itu dia tukar bangunan itu daripada bangunan lama kepada bangunan baru. Ada beberapa kes sebelum ini ditukar kepada shopping complex dan sebagainya, dan dia buat hotel dan sebagainya. Kalau dia maintain hotel, shape lebih kurang sama macam bangunan yang ada, is okay. Jadi itu adalah di antara issues yang berlaku, illegal renovation. Lepas tu kita ada pula unskilled management ni dari segi pengurusan yang ada di Melaka sendiri. Sebab bila kita cek semula, ramai di antara kontraktor tersebut sebab dia nak projek, okay, dia buat jugalah pembaikan kepada bangunan supaya dia dapat projek tersebut. Jadi kita ada unskilled management di mana reka bentuk yang dia buat tidak berkaitan ataupun tidak sama dengan apa yang ada di sekeliling. Lepas tu kita ada honest attitude ni. Dia kira nak duit je. Jadi tuan rumah ni macam sekarang kan, dah tak ada duit, kita nak bagi scholarship pun tak ada kan. Anak-anak nak hantar keluar negara, contoh dia. Jadi dia jual rumah tersebut. Jadi owner rumah ni punya attitude, dia jual, dia tukar sendiri dan sebagainya, tidak mengikut peraturan. Lepas tu ada vandalism. Vandalism yang berlaku pada bangunan-bangunan tersebut. Ada yang dah hancur, tingkap dah tak ada. Sebab tiles, kalau you pergi orang Melaka, satu keping tiles tu, kalau you kopik dekat tangga batu dia tu, you tahu berapa harga ni? Paling kurang sekeping tu RM500. RM500. Itu dulu, masa sebelum kita buat perkara ini. Jadi you just imagine, vandalism ni berlaku berluar-luasa sampai kita tak boleh trace tak? Tak boleh trace. Jadi macam mana kita nak buat benda itu sebagai sustainable? Sebab orang tak ada duit, lepas tu yang tak ada kerja, malam-malam dia pergi ketuk bangunan tu, tak ada tuan pun kan, orang pun tak ada. Jadi dia ambil satu. Jadi tiles tu habis semua. Kemudian dia punya grill tu kan, yang tingkap tu, dia punya louvers tu, dulu dia punya, kita louvers tu kayu tau. Sekarang kita louvers kita kaca kan. Dulu kayu. Itu tu sekeping tu, kalau you pergi dekat kedai antik, you tahu satu pintu, satu tingkap tu apa? RM3,000. Kecil kan? Yang louvers yang boleh gerak-gerak. Jadi bermakna vandalism ni berlaku berluasa. Dan juga kita ada isu dan challenges ni related to public involvement. Public involvement ni maksud dia banyak di antara yang cuba berniaga lah, yang di situ, yang kita tak boleh nak tahan. Okey, itu di antara issues yang kenapa, what are the things that kita perlu buat untuk nak ikut proses supaya UNESCO terima. Jadi ini adalah problem yang pertama yang perlu diselesaikan lah. Okey, bila you bekerja besok dengan mana-mana company pun, yang pertama sekali you kena tahu dia ada 1, 2, 3, 4 ni. Proses ni sama je. Kalau you misal kata you nak sustain ataupun you nak buat projek yang lain daripada bangunan supaya dia nampak sustainable. Contoh dia kalau you bekerja dengan air, empangan contoh dia. So dia akan ikut juga yang 1, 2, 3, 4 ni. Yang pertama ni sebenarnya bila kita buat projek-projek yang kita nak buat supaya dia ada di dalam isu sustainable development yang akan berjalan. Jadi projek tu mesti daripada atas. Jadi bermakna yang ini is from physical punya report ni kita kena prepare daripada negara. Jadi yang ini daripada negara. Dalam ini ni ada dia punya polisi-polisi yang perlu diambil kira.
Dan you sebagai jurutera ataupun pendorong jurutera perlu tahu apa isi dalam KPI bagi Malaysia apa ni. Kemudian lepas daripada sini kita akan dapat yang nombor 2 ni kepada state sendiri. Daripada sini kita bagikan whatever statement, sebab sini kat detail pun dia general saja. Selalu kalau PM dia kata aku nak negara Malaysia ni dekat Perak di area politeknik ni dijadikan sebagai kawasan warisan yang sustainable. Jadi bermakna mesti ada dah polisi yang kat sini. Polisi tu very general. Jadi PM kata okey dia nak buat, dan daripada sini dia transfer kepada state. Dalam state, negeri, menteri besar kena ambil kira benda ni. Jadi dia ambil kira rancangan struktur kalau negeri Perak, dia buat kat sini ni sampai 2020. Contoh dia. Jadi kalau misal kata di Perak ni kalau nak buat, then the state have to check what are the details that kita perlu buat based on polisi daripada negara. Lepas nombor 2 ini kita buat yang ketiga, bermakna daripada negara, negeri, dekat sini apa? Daerah. Jadi pegawai daerah bersama jurutera yang ada di situ perlu ambil kira yang berasaskan daripada state punya perancangan. Jadi kalau misalnya kata kalau kita nak buat politeknik ini sebagai bangunan warisan yang sustainable, that means siapa jurutera yang berada dekat state, ada pada daerah, bagi ini kawasan apa? Politeknik ini kawasan apa? Kinta. Perlu kinta. Jadi mana ada seorang jurutera ataupun pendorong jurutera yang perlu detailkan, basahkan daripada negeri punya perancangan. And last but not least, yang keempat ini dia akan pergi kepada kawasan dia. Jadi bermakna dekat kawasan ini, kalau dekat sini tadi ada dia punya jurutera, dekat sini perlu ada dia punya penolong jurutera dan yang lain-lain, juruteknik dan sebagainya. Identify all these things. Details, proposals, specific action for an area that have been identified by local planning authority ataupun state authorities. Jadi yang ini kita nak kena jalankan. Jadi kalau misalnya kata kita nak jadikan politeknik ini sebagai salah satu daripada bangunan yang diterima pakai oleh UNESCO, warisan heritage bangunan lama dan sebagainya, you have to identify all these things. Jadi mana ada 1, 2, 3, 4. Benda yang ini ni kalau you kerja pergi mana-mana pun itulah dia benda ni. Hanya application kerja lain. Jadi makna kalau misalnya kata ada di antara you all ni nanti yang akan bekerja dengan mana-mana syarikat, dan untuk pengetahuan semua juga, sebab kita sekarang kalau kita tengok dengan keadaan yang ada sekarang, kita target dulu by 2020 kita punya negara akan menjadi sebuah negara maju. Jadi tahun sekarang ni tahun 2016 berapa tahun lagi nak sampai ke 2020? 4 tahun kan? You tahu tak requirement daripada dunia untuk nak iktiraf Malaysia ni sebagai sebuah negara maju, berapa ribu jurutera yang perlu ada? Kalau kita ada sekarang ni berapa? 30 juta. 30 juta kan rakyat kita, lebih kurang lah. Alright? Jadi daripada 30 juta tu sebenarnya jurutera tu dia perlu ada dalam berapa puluh ribu. Dia ada dia punya portion-portion dia. Kemudian yang daripada akademik dia, yang saya tahu untuk nak jadi sebagai negara maju based on kita punya rakyat Malaysia, kalau dulu 27 million, kalau sekarang 30 million lah contoh dia kan. Masa 27 million dulu dia expect yang ada PhD holder should be 65,000, 65,000. Yang ada masa kita rancang untuk ke 2020 itu baru ada 20,000. 20,000 yang belajar mengenai postgrad ni, maksudnya Masters dan PhD. Sebab itu sekarang ni Najib announce juga dekat ni, kita scholarship PhD kita kasih juga.
Kan? Jadi kalau you all ni nak sambung untuk masters, lepas ini isi My Brain tu you akan dapat juga scholarship My Brain. Kalau UTM dia bagi 1,000 satu bulan. Daripada tak ada kerja, you register buat masters, you akan dapat 1,000 satu bulan. Tak payah punch card, tak payah punch in, tak payah punch out. That means you pergi register, you register dapat masters. For PhD dia kasih sekarang ini 2,300. Bagi yang tak ada kerja lah, sebulan. Yuran semua dia bayar. 2 hari lepas dia announce lagi dalam radio. Pagi tadi saya dengar beasiswa agung. Beasiswa agung, kalau tidak saya dalam 5,000 sebulan. You tak payah kerja lah, pergi mana-mana, you dapat 5,000 sebulan. Kan? Jadi mana itu dah memadai. Dah boleh kahwin, boleh ni, ya, 5,000 a month. Semua dia bayar, yuran dia bayar. Okey, itu motivasi motivasi untuk nak sambung belajar. Okey, bagi yang bekerja itu teruslah bekerja. Alright. Jadi ini tadi adalah supaya take note that these are the procedures that you have to identify, di mana setiap kerja whatever sustainable development yang you nak buat, it should be come from top lah. Kalau kita daripada bawah ni, dia akan sekat jalan je. Dia tak sampai. Kalau macam ni top down ni senang, cepat jadinya. Jadi mana perlu ada daripada negara polisi, and then dia transfer ke negeri, and then from negeri ke daerah, daripada daerah ke specific area. Okey. Kalau kita tengok ini lebih kurang secara asasnya, sebenarnya macam yang saya cerita tadi, benda yang kita nak buat itu adalah perlu mengikut proses-proses yang tertentu lah. Dan di antara objektif dalam UNESCO yang kita nak buat, UNESCO kita dah dapat dia punya proses tu. Tetapi in order to make that decision tu lebih cepat lagi berlaku, jadi kita buatkan kepada, contoh dia yang pertama, kita identify the importance of conservation site yang kat mana. Lepas tu kita upgrade image kepada tertentu, pertama sekali ke Melaka itu. Lepas tu kita prepare maintenance plan yang berkaitan dengan bangunan-bangunan atau kawasan yang kita dah identify. Dan lepas tu kita upgrade dia punya stakeholders involvement supaya semua bangunan owner tadi dapat kita libatkan bersama. Okey. Kalau kita tengok kalau world stage ni, world heritage ni, kalau kita tengok dalam sini ni, mungkin ada yang dah tahu some of this. Ini kat Indonesia, mana Wellington dan mana-mana dunia lagi. Kalau kita tengok kat Melaka, ini Melaka sini kan, kita punya negara ni Malaysia kecil sangat. Ini Malaysia, Semenanjung Malaysia. Melaka kat mana? Kat sini. Yang sini Georgetown, lagi satu kan. Lepas tu kita dah jumpa MS-370 kat sini satu. Hari ni jumpa lagi dekat Mozambique. Lepas tu kita mana-mana cari kat Indian Ocean ni. So kapal terbang daripada sini pergi China sini. Kita dah waste time kat sini berapa lama, dah berapa bilion. Lepas tu sekarang ni orang dah identify kat sini pula. So ini adalah di antara proses-proses yang kalau you sebagai dalam management dan pengurusan, all these things ni kena identify. Okey, ini saya cerita selingan. Ini Melaka. So ini adalah heritage site yang kita ada, dan betapa kecilnya kita Malaysia di sini ni. Dan kita ada banyak heritage site lagi di Indonesia, di Philippines, okay, di Hong Kong, China dan negara-negara yang lain. Jadi Melaka ini adalah merupakan, kalau kita tengok semula dari sejarah, pada masa dahulu adalah merupakan kita, kalau banding dengan negara lain tu kira negara maju lah. Jadi sekarang ni kita nak sustain ni benda ini. Macam mana cara dia, apa yang kita dah buat. So basically kita bagi Melaka ni kita ada dalam lebih kurang 237.48 acres. Jadi kita ada main zone sebanyak 39.82, dan kita ada buffer zone
dalam 174-67. Dan semua sekali historical sites ni kita ada 22.89 acres. Jadi semua sekali kalau in terms of building saja kita ada dalam lebih kurang 948 building. Sebab kita ada banyak-banyak lain lagi yang kita kena sustain dalam World Heritage Site di Melaka. Okey. Ini lagi satu perkara yang you kena ambil tahu. Kita ada sebenarnya 8 perkara penting yang perlu diambil kira apabila nak kita tentukan sustainable development itu berlaku di dalam kawasan ataupun area yang kita nak buat. Semua yang ini saya dah bagi notes dia. Saya dah email pada Dr. Azwin. Ada sebab dia besar sangat, dia punya file dia, you kena masuk ke Google Drive. Sebab laporan yang kita dah buat itu, kita masuk situ ada dia punya step-step. Yang saya cerita ni very ringkas. Jadi kalau you all berminat nakkan dia punya nota yang saya cerita ini, nanti Dr. Azwin akan bagi assignment mungkin. Okey. So ada 8 benda yang perlu diambil kira untuk nak menentukan dia sebagai sustainable development di dalam heritage bangunan mengikut UNESCO. Sekali kalau benda-benda yang 8 ni kita tak ikut, kita tak boleh diterima pakai. Jadi ada di antara macam yang saya cerita tadi, yang daripada Singaporean, dia beli bangunan itu, lepas tu dia ubah sesuai. Ada at one stage tu kita dah diterima, lepas tu UNESCO dapat tahu ada berlaku keraguan di mana telah berlaku perubahan pada bangunan yang saya ada. Sikit lagi nak kena tarik, lagi sikit nak kena tarik balik semula Melaka itu. Dia manage to macam arrange balik semula konsep dan design for the building itu lebih kurang sama. Dan ada di antara buffer zone. Sebab tu kita kena ada buffer zone tadi. Buffer zone tadi itu adalah merupakan kawasan yang di luar daripada kawasan heritage bangunan yang perlu diambil kira dalam area Melaka tadi. Okey, yang pertama dia ada guidelines yang perlu diambil kira. Detail sini saya kata tadi ada dengan Dr. Azwin. Dia boleh minta nanti baca, cuba rectify some of the drawings. Banyak sangat drawings dia yang kita bersama arkitek telah design dan juga identify. And some of the technologies yang ada di dalam perbincangan sebut kita nyatakan. Okey, yang pertama UNESCO kata ini dipakai, dia ambil kira sebagai guideline ataupun control mechanisms that should be done in order to recognized by UNESCO punya sustainable development. Okey, yang pertama kena ada preservation ataupun solidification. Solidification ini maksud dia ada material-materials yang ada di dalam bangunan tersebut yang memerlukan teknologi yang tinggi. Sebab kita dah cuba tanya dengan kontraktor di sekeliling tu, ramai yang tak boleh dapatkan bahan yang sama supaya dia punya property sama. That's another area yang mungkin kalau misalnya kata you buat you punya masters dan PhD, these are another area yang you boleh buat lah. Dan you boleh jadi kontraktor. Kontraktor heritage ni memang tak ada. Jadi kalau misalnya sekarang ni, kalau you graduate, you nak buka kontraktor you sendiri, now is the time. Sebab kita hanya banyak buat services. Kita tak ada buat lagi dah Twin Tower. Kita tak ada buat lagi dah airport. Kita tak ada buat lagi projek-projek mega. What we are doing for the next 10 years is on services. So if you have the knowledge dalam teknologi, dalam mana-mana area in engineering ni, you can have your own company buat services. Tak kira services tu dalam electrical ke, dalam mechanical ke, dalam civil ke, buildings work ke dan sebagainya. This is a time yang jadi orang lain tak ada kerja, you buat kerja, you create dia punya kerja. Mana yang dah ada knowledge ini, share dalam 3-4 orang, buat satu syarikat. Lepas tu you buat services ni.
Kalau services ini paling minimum pun is, kalau orang cerita on cleaning services kan, itu very ini. Tapi kalau you dah ada degree, you should be advanced lagi kan. Sebagai jurutera teknologi, maybe you ada idea untuk, sebab you dah buat testing material dan sebagainya, properties ni. Jadi dalam solidification ni is some teknologi yang perlu diambil kira, yang perlu di preserve untuk dia sama, paling tidaknya nampak sama walaupun properties tak sama. Jadi apa yang UNESCO punya team ini, dia akan check all those things. Jangan nanti kalau misalnya kata tiles tadi dah ada, dah dia punya ukuran dan sebagainya, tiba-tiba black and white kan. Jadi bila macam tu tak betul lah. And make sure that kalau roofing tu material sudah guna timber, truss, you kena dapatkan juga timber yang lebih kurang sama. Kalau dia punya tiles tu ataupun dia punya batu bata dia bagi dinding, saya bawa student saya pergi ke dekat Melaka tu, dia ada heritage sites yang office dia tau. Dia akan explain all those teknologi yang dia tak ada, yang dia perlukan you all untuk buat. Jadi kalau you all ada masa, cuba arrangekan kelas, pergi kepada pejabat warisan Melaka, World Heritage. Dia ada pejabat je, ada Cik Rosi kat situ yang very expert, yang selalu kena panggil. Satu dunia dia panggil. Kalau ada kawan-kawan yang nak pergi ke sana, cuba tengok. You can ask him apa yang perlu dibuat kepada bahan-bahan yang dia orang tak boleh nak buat. Contoh dia yang di tepi dengan sungai tu, dia ada tandas, tapi tandas tu dam. Dia ada garam tu, garam dalam dinding tandas, tepi dengan kuala sungai tu. Jadi sekarang ni tak ada lagi research yang nak preserve macam mana supaya dinding tadi tidak ada garam. Garam tu tapi tak boleh dalam makanan, rasa dia masin lah. Sebab dia daripada laut, daripada kuala sungai itu masuk ke dalam bangunan. So ini adalah teknologi. Kita tak boleh ubah bangunan yang ada di situ tu terus buat bangunan baru, tak boleh. Jadi kita kena maintain apa bahan yang ada, and then with the technology yang you dah learn, macam mana nak buat. And this is the times yang saya rasa you all boleh buat berasaskan daripada knowledge yang you dah buat semasa di politeknik ini. So services is another area yang you boleh buat. Kemudian infill developments. Infill developments ni, kalau you tengok dalam sudut nanti, kita dah bagi some of the sketches area yang perlu diambil kira. Jadi kita masukkan semula. Infill ni maksud dia maybe sepatutnya dulu kalau kita kaji balik area, tanya dengan orang lama-lama, dia kata dekat situ dulu ada ini apa, bila kita naik sampan, lepas tu jeti, dulu ada jeti dekat situ, tapi dah tak ada. So we have to redesign macam mana bentuk jeti tersebut pada masa dahulu. Jadi kita dah cuba dapatkan daripada archive yang ada dekat kita masa zaman dahulu, masa zaman British, masa zaman sketches yang ada, lukisan masa zaman Portugis, masa zaman Dutch dan sebagainya. Based on itu kita create balik semula. Jadi some of the infill developments for those areas tu kita memang dah cuba buat. Kemudian yang ketiga is on the academic use of economic ataupun penggunaan keuangan pada bangunan tersebut. Sebab bila bangunan lama ni dia banyak sangat yang kita nak ambil kira, dan bajet dia tinggi. Jadi bajet itu kita kena detailkan lah, dan kita dah buat benda tersebut. Kemudian dalam yang keempat ini, okay, untuk nak menentukan supaya UNESCO menerima sebagai sustainable development dalam di dalam heritage punya kawasan ini, kedudukan signboard ni dekat tempat heritage tu dan juga di buffer zone.
Lepas tu kita telah sediakan pencahayaan yang perlu ada. Ini satu lagi isu. Sebab zaman dulu, kalau you tengok dekat dia punya street light tu, dulu-dulu tak ada electricity ni. Dia guna apa? Kan dia ada lampu, dia punya pelita dia dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni tak boleh nak buat balik semula benda itu. Jadi kita ada di antara kawasan-kawasannya, kita cuba redesign shape of dia punya lampu tu. Tapi kita guna electricity kan. Bentuk dia tu bentuk masa zaman Portugis. Contoh dia, bentuk dia masa zaman Dutch dan sebagainya. Jadi detail tu ada dalam notes yang saya dah bagi, dah sediakan itu. Jadi lighting ni amat penting. Kita tak nak nanti tiba-tiba bangunan semua tu kita nampak macam heritage kan, tiba-tiba ada satu modern saja. Jadi UNESCO kalau dapat benda itu, dia tak approve dah. Okay. Lepas tu dari segi landscape dan juga road accessories ni, yang ini pun kita ambil kira juga dan kita dah sediakan dengan guidelines. And then informal activities. Informal activities ni sebab dalam tourism punya negara, tourism apa dalam bahasa Melayunya? Pelancongan. Di Melaka ni telah tadi saya tunjukkan berapa million dalam masa 1 tahun yang di Melaka dapat. Sebab tu kalau you pergi dekat Melaka ni, negeri dia teratur sikit. Sebab duit dia banyak. Duit dia banyak sebab datang daripada pelancong luar. Jadi bermakna kita telah buat ataupun design some activities, informal activities ni, sama ada biasanya sebelah malam lah. Jadi ada area yang sepatutnya ada menunjukkan kebudayaan Malaysia pada zaman dulu dan sebagainya. Jadi benda pelancong nak tengok benda-benda itu lah kan. Jadi sebab tu nanti saya tunjukkan some of the areas yang kita dah buat. Okey. Yang ke-8 ni adalah yang paling important sekali. Fire prevention. Sebab banyak daripada bangunan-bangunan lama ini, kalau kita biarkan seperti mana yang ada itu, dia amat mudah terbakar, especially yang struktur kayu. Jadi benda-benda itu ada guideline yang kita dah buat. Jadi basically bagi saya punya talk ini, yang awalnya dengan yang ini adalah isi-isi dia. Yang lain saya hanya tunjukkan dia punya gambaran sahaja, apa yang berlaku di Melaka. Okey. Okey, kalau kita tengok di sini ni, ini overall saja area yang kita telah identify. Okey, details dia saya akan tunjukkan. Contoh dia dalam building use management. Kita telah bagikan kepada beberapa section ni. Kita ada zon 1, zon 2 sampai zon 9. Jadi kenapa kita perlu buat zon-zon ni? Sebab setiap zon ini, kalau kita tengok sini bangunan ni sini, siapa biasa pergi ke Melaka ni, yang nak pergi ke Jonker Street kan, kita masih lagi maintain dia punya ini. Kenapa bangunan ni dia panjang-panjang ni? Dan kalau kita tengok dia punya tingkap tu, pada zaman Belanda, tingkap dia punya, kenapa tingkap dia tak banyak tingkap? Kita boleh tahu zaman Belanda, zaman Portugis, zaman British, zaman-zaman itu. Kalau zaman Belanda, you boleh tengok ada satu lorong di Melaka itu, kalau kita tengok tingkap dia hanya satu je. Kenapa dia jadi macam itu? So we have to check the history. Sebab orang Belanda ini, dia akan ambil cukai berasaskan kepada banyaknya tingkap. Jadi rumah dia, kalau kita tengok sini panjang-panjang ni, panjang ni, jadi dia ada satu je kat sini. Kalau you buat macam sekarang ini, sebab you nak banyak tingkap supaya pencahayaan tu banyak, macam ini kan ada berapa keping, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tingkap ni bermakna you kena bayar cukai pintu dia lebih. Itu Belanda punya konsep mengambil cukai pada bangunan. Okey, ini building use management. Dan kita pergi detail sedikit. Saya cepat lagi ya. Ini dia antara zon dia, area yang kita dah buat. Kalau kita tengok kat sini ni,
sama dia punya proposal ni kita memang dah buat dah. Since sekarang pun kita masih lagi lakukan dia punya development di tempat tersebut. Okey. And then kalau kita tengok dekat sini ni dalam zon 1 tadi kita dapat bagi zon kan. Kalau kita tengok dalam yang sini tadi zon 1. This is the area yang sini zon 1 ni. Kalau dalam zon 1 ini kita ada, kalau kita tengok dekat sini ni kan, Bukit St. Paul ni. You boleh ingat ke? Kena pergi Jadi kita ada dekat sini dia punya bulatan tu, you boleh duduk, you boleh tengok. Okay. Ini kita ada Formosa. Kita ada jalan yang sini, lorong Hang Jebat. Okay, ini contoh pintu ni, tingkap ni. Sebab dia nampak dia satu ni je, jadi cukai dia rendah sedikit. Kalau kita tengok yang sini ni kan, alright. Okay, itu dekat zon 1. And then ini adalah pada zon 2. Zon 2 ni kita tengok dekat sini ni, yang saya kata tadi ni, kita ada dekat sini ada restoran apa dekat sini ni? Melaka punya tu apa dia panggil? Jadi banyak yang kat sini ni yang kita dah identify, yang dia maintain lah. And some of these things ni dia jual baju, kebaya dan sebagainya kan. Yang orang Melaka yang pakai kebaya tu dia panggil apa? Bapaknya punya tu kat sini pun ada. So ini berada pada zon 2. Okey. Ini yang kita telah rancang pada zon 3. Okey. Kita dah dapatkan some of dia punya details ni, dia punya sketches street yang saya kata tadi, sebahagian macam mana bentuk dia pada masa dahulu. Okey, ini zon 4. Okey. Yang zon 4 ni kalau you naik sini ni, sebenarnya sini tak nampak ni punya skrin ni. Sini ada sungai ni yang you boleh naik keliling ni. Yang tengah tu kampung apa? Mountain. Kampung Mountain, Macam mana Dr. Azwin panggil dia? Kampung? Moti. Mountain. Okey, dekat tengah ni. Sini kita dah buat embankment yang menunjukkan supaya yang di area ni tidak untuk yang di sini ni. Okey, itu zon 4 dan ini bagi zon 5. Okey. Land use bagi zon 5. Kita pergi cepat sikit. Lepas tu ini berada pada zon 6. Dalam zon 6 ni kita cuba bagi some of dia punya ideas ni, street furniture yang berkemungkinan pada masa tersebut ada. So arkitek telah bagi some ideas di sini ni. Okey, street furniture ni kalau tidak sebelum ni tak ada ni benda ni. Dan seterusnya zon 7. Okey. Kita tengok kat sini ni zon 7 yang tadi yang saya kata di sebelah baliknya Kampung Mountain ni. Jadi banyak ni. Benda ni ada sebahagian ni tak ada orang ni. Owner dia tak boleh nak trace. Kita pergi sampai ke Australia. Ada yang dah migrate ke Australia, pergi tengok sana dia dah mati je, tak ada. Jadi anak apa dia pun kita tak tahu siapa. Tapi kita maintain jugalah supaya benda tu ada. So you check, ini adalah merupakan buildings yang kita perlu maintain untuk nak menunjukkan dia sustainable sehingga kepada anak cucu cicit kita. So ini zon 7 dan kita ini zon 8. Zon 8 ini adalah merupakan buffer zone. Kita ada buat parking. Parking ni kita tak boleh buat macam parking yang biasa tu. Kita buat bangunan. Masa kita buat parking dulu, kita jumpa banyak lagi benda-benda yang history yang sebelum ni, masa dia korek tu. Jadi berjuta-juta lagi benda yang ada kat sini. Masa time Menteri Besar siapa masa itu? Tan Bee Chee. Okey. Dan yang ini adalah zon 9.
Zon 9 ini, kalau kita tengok kat sini, dia ada kampung Moten, kampung Senjuang, kampung Portugis, kampung Citil. Sebenarnya dia berada di luar daripada kawasan ini. Okay? Dia berluar di sini ni. Tapi dia juga adalah merupakan sebahagian daripada buildings history yang kita perlu buat maintenance supaya dia boleh dijadikan juga sebahagian daripada sustainable development bagi negeri Melaka. Okey. Kalau kita tengok dekat sini ni, ini kita masih lagi maintain some of dia punya activity, buat kasut ni, kasut nyonya baba ni. Alright. So tadi kita ada 9 lah. Jadi bermakna bila kita nak if in case you bekerja besok sebagai jurutera ataupun penolong jurutera, jika bekerja dengan benda-benda yang related dengan sustainable, dan kalau dia memerlukan UNESCO punya requirement, those are the things tadi yang saya cerita. Dan di antara benda-benda yang lain, kalau kita tengok tadi sini dalam 2013 kita ada 19 juta lebih yang datang ke Melaka. Jadi you just imagine kalau satu orang tu bawa RM1 je, takkanlah RM1 kan dia beli barang-barang semua. Kata RM1 saja, you ada 19 juta setahun. Kalau misal kata kalau you ada satu orang tu dalam dia spend maybe dalam RM500, so you just multiply dengan 19 tu berapa? Itu juta ke berapa? Ni nanti Najib marah nanti, tak tahu kira. Berapa ni? Okey, apa? Kita ada dalam 20 million. Jadi makna dalam 2015, 16 sekarang ni dia menurun sedikit dah sekarang. Tapi masih lagi dalam lingkungan 20 million per year yang datang. So you just imagine that heritage buildings area ni adalah merupakan satu maksud dia satu apa benda area yang setiap jurutera kena ambil kira lah. Saya nak highlightkan ini ni supaya kita punya source ni sebagai jurutera ni, kadang-kadang saya sedih bila saya lihat some of the question. Contohlah, ada beberapa kawasan yang sepatutnya bangunan tu kena maintain, kita kena keep, tetapi jurutera yang muda-muda ni, sorry to say, dia nakkan bangunan baru, dia runtuh bangunan lama tu, buang kat mana-mana, jual dia punya kayu keras tu. Lepas tu tiba-tiba arkitek design dia terus atas tu bangunan yang baru. Sepatutnya kita kena ada sebagai jurutera, penolong jurutera, nanti bagi tahu dengan company you all, kita kena maintain bangunan ini dan kita kena keep for next future sustainable development yang perlu kita boleh buat. So these are some of the things yang saya nak highlightkan. Kita dah buat some of the administration yang perlu ada dalam conservation ni, sebab benda ni kena berterusan. Jadi ada organisasi yang berkaitan yang telah kita buat di Melaka, okay, untuk nak menentukan supaya sustainable development bagi area ini kita boleh maintain sehingga selama-lamanya lah. And sebenarnya kita bila dia terima pakai sebagai bangunan warisan, UNESCO akan bagi duit kepada state ataupun area tersebut. Tidaklah banyak, tetapi cukup untuk nak membantu supaya kawasan itu boleh dibangunkan dan maintain sehingga seberapa lama yang boleh lah. So itu saja saya rasa bagi hari ini yang saya nak share dengan you all. So lebih kurang sebagai conclusionnya, setiap benda yang kita nak buat itu kita kena identify some of the problems, and based on the problems tu kita ada some success factors yang kita perlu buat, dan seterusnya baru kita boleh dapat membantu ke arah sustainable development kepada dalam mana-mana bidang sekalipun. Jadi saya harap benda itu dapat membantu
untuk kita sama-sama ini bila you keluar sebagai jurutera dan jurutera itu dapat sama-sama kita membantu negara ini ke arah yang lebih maju lah di dalam development bangunan yang lama-lama ini. Jadi jangan buang. So saya rasa itu saja. Kalau ada soalan ke apa benda ke boleh tanya saya. Okey, Tuan Azwin. Baik. Sekian, terima kasih. Saya ada slide yang lain nanti, tapi yang itu nanti kita datang kemudian. Yang moden ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Haji Zainal Abidin Haji Akasah di atas ceramah yang disampaikan beliau tadi. Terus majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab dari pensyarah dan para pelajar. So, siapa ada soalan boleh angkat tangan. Mai ada satu. Ada soalan? Sama belajar. Ini nak tanya tak? Okay, saya wakil pada Division 4. Nak tanya apa kelebihan dan kekurangan kalau Melaka ni dia tak lagi diiktiraf oleh UNESCO? Kalau kita ambil kira macam yang saya terang tadi, yang pertama kita akan rugi dari segi pelancongan ini. Sekarang kita telah ambil kira dia sebagai kewangan negara. Dia dah jadi macam itu. Jadi bermakna kalau kita tak buat, tak ambil kira Melaka dengan atau mana-mana yang lain. Jadi kalau kita tak ambil kira, kita rugi. Jadi bermakna development tu perlu dibuat. As for nation punya ini future kewangan, dia dah jadi satu benda yang amat penting. Selain daripada perkara-perkara yang lain, perniagaan dan sebagainya. Jadi bermakna pelancongan ataupun heritage area ini perlu diambil kira. Kalau kita tak buat all those sustainable development di dalam kawasan heritage itu, kita akan kita nak negara kan. Jadi perlu dirancang supaya benda itu boleh tahan seberapa lama. Okey, ada soalan lain? Sekarang masuk kena bayar. Semua duit dah tu. Ya. Okey. Malam dia keluar. Macam mana nak tahu kalau building tu dah bina? Adakah yang dia guna bahan yang sustainable ke tak? Saya ada soalan ni. Bahan yang dia guna untuk bina bangunan tu sustainable ke tak? Macam mana nak tahu? Ya, kalau kita buat kajian, contohlah kita ambil batu bata, batu bata. Untuk nak menentukan bahawa dia tu sustainable, kita boleh tengok kalau masa zaman dahulu material yang dia guna batu bata tu, campuran dia tak sama dengan campuran yang ada sekarang. Jadi kalau you masuk dalam bangunan warisan, bangunan lama ni, dia lebih sejuk kalau kita bandingkan dengan batu-bata yang ada sekarang. Jadi di situ saja kita boleh tengok bahawa material yang lama tadi dengan bahan yang ada. Kalau misalkan kita tengok masjid dua baru kan, masjid apa nama dia?
Yang rentan apa? Azal bakar kecil. You tahu material apa dia guna untuk dia buat tas. Dia punya batu-batu pacuan. Batu kolam yang putih. Dari cik. Dia campur telur putih. Telur. Kita tak ada pun sekarang ni yang buat kajian dengan menggunakan bajuan telur tadi as another teknologi yang diambil kira sebagai satu properties yang sustainable. Sustainable itu maksudnya kita boleh ambil mana-mana kan daripada biasa. Kita sekarang guna konkrit apa? Pasir, simen. Lepas tu duduk dalam rumah, kita duduk sekarang ni panas. Tapi kalau you pergi kat Melaka, termasuk dalam bangunan tu, you akan rasa sejuk, tak payah aircon pun. Jadi bermakna, back to your question tadi, macam mana kita nak tentukan, kita kena buat test kalau kita nak buat. Sebab kalau saya pergi, saya bawa student dekat pejabat heritage tu, banyak sangat macam tadi kan, berlakunya garam pada dinding. Jadi kalau macam yang sekarang punya bangunan tak berlaku benda itu. Tapi orang tak ada kira apa bahan yang digunakan pada masa dahulu sehingga berlaku. Mungkin ada function tapi kita tak ambil kira teknologi yang dia buat. Kenapa di bilik air ada garam? Tapi kalau kita kat bilik air itu tak ada apa. Jadi dia ada function yang kalau di segi teknologi zaman dahulu tu, zaman Portugis tu, zaman Belanda tu, dia dah ada those teknologi ni yang supaya bahan yang dia guna untuk benda tu sehingga bilik air dia tidak tahu hancing dan sebagainya. Jadi kalau you tengok dekat situ dia punya garam. Jadi that is another benda yang perlu dia kira lah, sebab kita perlu ada teknologi lah untuk nak menentukan supaya material yang digunakan sustainable buat masa sekarang. Dan sekarang kita tak ada sustainable dengan simen, konkrit, tanah dan sebagainya kan. So panas kan. Waktu pasang aircon kan, bila kita pasang aircon nak bajet wah mahal kan. Kan? Apa je saya kasi begitu kan. Ya. Okey, ada lagi soalan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan untuk yang slide ni menunjukkan untuk negeri Melaka sahaja, ada tak kawasan-kawasan lain yang berpotensi untuk UNESCO mengiktirafkan sebagai World Heritage? Ada. Perak ni banyak sangat. Perak ni dia World Heritage is not necessarily buildings tau. Maybe culture ataupun maybe culture ni maksud dia ada negara di dunia sebab dia punya culture tu very unik lah. That dekat negara tu je ada. Jadi culture tu dia diterima sebagai World Heritage. Jadi kalau di Perak ni cuba identify. Ini nak kena buat assignment ni. Tapi banyak sangat soalan yang bagus untuk buat tugasan. Senang je. You identify projects tu, tempat mana. Lepas tu nanti kalau misalnya kata politeknik ni groups into groups kan. Ini saya nak bagi you punya batch ni kira pengarah demokrasi dan sosial batch ni kan. You group kan, lepas tu identify projek mana. Lepas tu nanti once you dah identify, sebab tak ada lagi tau kat Perak ni, tapi based on formula yang saya explain tadi, those techniques tu, and then you buat for that particular area ataupun fokus. Lepas itu you panggil orang warisan. Lepas tu nanti you panggil semua khabar. Tengok hebatnya politeknik. Politeknik bawa Dr. Azwin. Contoh dia lah. Boleh buat. Benda tak ada lagi, tapi kat Perak banyak. Contoh dia macam kita punya Tokong ni kan. Kat sini apa? Tokong lah.
2 apa? Banyaklah benda. Those are the things. So kalau macam yang lain tak nak masuk dalam that itu, so yang Chinese maybe groups itu dalam groups, lepas tu you boleh buat all these things. Kemudian kalau saya kata kita tengok dekat even food pun boleh, makanan yang special yang negara lain tak ada. Dekat Perak ni saja orang Parit je yang tahu. Kat Parit je. Apa dia? So that means kalau you nak group into sustainable development for according to UNESCO punya procedure ini, you groupkan into kalau culture siapa buat, building siapa buat, and some other things. Saya ada bagi dah notes tu pada Dr. Azmi. Okey, lagi soalan? Soalan lagi ke? Tak ada. Tak ada. Boleh, saya ni tak apa je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya kaitan dengan maintenance. Okey, dari segi bangunan sejarah tu, diklasifikasikan bangunan sejarah tu adakah dari segi keseluruhan bangunan ataupun fasad bangunan? Sebab saya bekerja di Penang, sebab saya tengok bila pembantu buat renovation, fasad bahagian hadapan tu dikekalkan, cuma di belakang tu dia demolish dan dia buat baru. So dari segi kategori warisan tu macam mana dikategorikan dan juga macam mana maintenance? Dia sebenarnya kalau bagi segi warisan punya penyelenggaraan, is considered as one buildings lah. Sepatutnya satu bangunan. And yang pertama sekali dia akan ada history of the buildings. Jadi tahun bila dia buat. Kalau according to bangunan warisan ni, sebaik-baiknya it should be more than 100 years lah. Jadi makna kalau dia 50 tahun ke atas, then you have to start doing some of the procedures yang perlu diambil kira untuk dia menjadi bangunan warisan. Biasanya 100 years ke atas. Jadi dia ambil kira satu bangunan. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, banyak yang dia tinggalkan yang depan kan, fasad dia kan. Itu sebahagian lah. Kalau ikut UNESCO dia tak ambil kira pada itu. Jadi rugilah kita. Dia boleh buat yang di dalam tu, tapi yang di luar tu dia kena maintain juga sebaik-baiknya lah. Dia structure tu. Okey, soalan lagi ada? Ada? Tak ada? Okey, alright, okey. Memang kita buat macam itu. Jadi itu yang apa yang berlaku sekarang, kita ada masalah mengenai teknologi ni. Kontraktor bila dia buat, dia totally change. Jadi tak ada dia, kalau bangunan warisan ni seboleh-bolehnya kita cuba create the same color, same design, same properties. Tetapi kita boleh gunakan all those things dengan new technology. Jadi yang knowledge ini yang kita tak ada. Ada yang buat tu dia hanya sampai ke peringkat undergraduate, ada yang buat tapi dia tak habis kat situ. Jadi bila dah buat, lepas tu jadi report macam tu je. Even ada certain diploma punya students yang daripada politeknik yang dia jadi macam innovation, tapi tak ramai yang involve dalam heritage. Jadi kalau ada pertandingan inovasi yang you all nak buat, saya nak cadangkan supaya you group and go to Melaka ni, pergi jumpa Encik Rosli ni, kata you boleh bantu and you cuba innovate dekat ni, dekat lab kan, dapatkan some of ideas. Maybe you ambil areas, kalau foundation contoh dia, ataupun column saja,
ataupun dinding saja atau batu-bata saja. Jadi you create a new technology yang boleh membantu pihak warisan di dalam membina bahan yang green, sustainable, tapi bentuk dia masih lagi sama macam warisan, macam yang lama. Itu tak ada. Sebab tu saya kata tadi, kalau boleh lah you all keluar ni, you group together, buat syarikat, panggil lecturer ni, bagi dia punya penasihat. Jadi ada dia punya kad tu nanti kan. Lepas tu panggil saya sekali. Okey, ada soalan lain? Sanggup lebih mahal sebab tak ada pasang kuat. Dia tak ada. Dia tak ada lagi sekarang. Kalau kita ambil macam GBI Green Building Index kan, sekarang ni dah jadi isu sebab dia more on business. Jadi bila dah GBI itu dia jadi business, CIDB create another one, tapi belum approve lagi. Jadi bila CIDB create another assessment tools untuk nak menunjukkan bahawa bangunan ni green dan sebagainya, hari tu one of the team tu dalam kami punya tu satu dunia pergi. Jadi tak dapat approval yang clear lah. Tak ada. So far kalau orang guna lead dekat, contoh US, kalau Hong Kong pun SK BREEAM, bukan BREEAM ni dia ada Hong Kong Green Building, dia ada standard dia pula. Jadi most of state yang sekarang ni dia buat dia punya supaya orang lain tak boleh nak ambil kira benda. Jadi sekarang ni bila kita kira sebagai GBI tu, bila dia buat, you boleh masuk tau, masuk GBI punya training. Bila you masuk dalam dia punya training, nanti you dapat sertifikat as a assessor. Assessor kalau dia GBI dah menerima you sebagai macam energy manager dan sebagainya, dia bayar you satu hari tu 3,000 tau. Jadi you kena ambil exam dia. Jadi dia jadi business juga. Dia akan ambil orang yang, unless lah you memang through the test tu memang you qualified kan. Tapi very difficult juga lah saya tengok. Jadi pada UCS pun bagi UTHM baru ada 2 orang saja yang baru lulus as energy manager. Sebab nanti lagi satu, government is trying to bagi post lah, untuk ada manager, energy manager for mana-mana organisasi. Dia bagi you macam kalau J41 ke J44 ke for energy manager. Sebab sekarang ni kita bagi energy ni, suatu sekarang ni penggunaan aircon ni, saya bagi contoh bagi universiti saja, UTHM. UTHM kita bayar electricity ni dekat 2 juta atau 1 bulan. You just imagine. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab sebahagian daripada bangunan tu, macam kita bangunan pagi politeknik ni, kita bila tak off ni, kita current on saja kan. Jadi kita di UTHM kita buat sensor. Problem dia pula bila sensor tu kadang-kadang you terlampau concentrate kan, bila saya ngajar dalam lecture theater kan, semua orang tak gerak tak. Sebab dia punya sensor bila move dia akan stay. Tapi once you tak move for maybe 30 minutes, pop semua padam. Kan? Lepas tu bila macam tu semua orang jadi teknologi tu, kalau misalnya kita kata okay, this is the techniques for the green buildings untuk nak mengurangkan electricity, kita taruh sensor. Tetapi di dalam lecture theater macam ini, semua bila terlampau concentrate dengar kan, lepas tu tak gerak-gerak, padam semua. That's very difficult. Even dalam office saya tau. Jadi kadang-kadang bila kalau ada yang kelas malam, kita bila konsentrate kat komputer tu, kita buat benda
at least 30 minit so tak gerak pun. Berfikir benda macam mana nak buat kan. Lepas tu padam, lepas tu terjerit juga sana. Terjerit je sana. Jadi bermakna kena kreatif pula manually, kena ada kipas yang sana. Jadi kalau dia tertidur, contoh dia tak save juga energi tu, ataupun dia tertinggal sebab kipas dia duduk jalan je sampai pagi besok. So that is a good question. That means kita boleh integratekan new technology dalam new materials untuk bahan warisan yang sedia ada lah. Okey. Lagi soalan? Sampai pukul berapa ni Dr. Azwin? Adalah soalan. Saya last kalau saya kata you all ni mana yang berminat untuk nak sambung ke UTHM, silakan. Not necessary dengan saya pun. Kalau you buat masters, masters kita ada dua program, satu by course, satu by research. Kalau you tak nak ada kelas, you buat by research dan you check lecturer mana yang ada grant. Okey, kelas saya baru habis. Saya dengan Dr. Azwin minta beberapa kali yang area dia pun tak dapat, tapi area lain dapat. Once you register for you punya masters, you boleh sambung lagi for you punya PhD lah. Mana yang ada lah. Sebab dengan saya ada beberapa orang staf politeknik yang buat PhD dengan saya lah. Saya ni sebab saya ni asal politeknik kan. Bukanlah masuk politeknik, you politeknik bagi lulus tak ada. Kalau tak buat kerja kan macam Dr. Azwin ni tak boleh juga. Jadi mana kena bila kita buat PhD ni, you kena perseverance lah kalau you punya masters pun. You have to buat benda. Kalau research tu tadi, this area ni is another area yang you boleh. Jadi kalau kita kira green tu is not necessary green yang ada. Saya juga nak cadangkan, kalau you nak further you punya studies tu, yang dah ada sekarang ni is more on green assessment bagi bangunan baru tak. Kalau bangunan lama macam ni, what are the steps that should be taken? Itu tak ada lagi tak. Tak ada orang buat research kan, supaya bangunan hewan ni juga ada unsur-unsur green ataupun sustainable, supaya kita boleh assess, oh kalau tak sampai dia punya gold ke diamond ke apa ke, adalah yang di bawah lagi tu kan. Supaya dia ambil kira. Sebab apa? Dia dah jadi business. GBI ni once dia dapat certification tu sebagai gold ke diamond ke, automatically nanti kalau dari segi harta tanah, sewa dia akan naik. Jadi dia boleh jadikan itu sebagai kuasa untuk owner tu, hotel tadi ataupun bangunan yang dia buat, GBI dah recognize as dapat gold, diamond sebagainya. Jadi automatically daripada sewa per square foot tu, kalau instead of satu kaki persegi itu dalam RM7, dia dah jadi RM70 sewa for that particular space. Jadi how significant yang dia dapat tu kan, ialah kita mestilah positif menyatakan bahawa betul dia buat, tapi sekarang dia masuk bawah meja, bawah beg, bawah mana-mana kan, untuk nak dapatkan certification. Jadi kita tahu dia banyak duit kan, dia invest, dia aku nak benda ni. Jadi benda yang itu tu sekarang ni dia ada pertelingkahan sikit dengan CIDB. Dia pun nampak benda itu ada yang berlaku macam itu, sehingga sewa bangunan itu sangat mahal, especially dalam area-area town, Kuala Lumpur, JP kan. Dia nakkan assessment rate supaya dia boleh naikkan sewa. Okey, ada lagi soalan?
Tak ada, okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya harap ada some knowledge yang kita boleh share. Dan kalau datang cari saya. Saya tak ada formal